Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yassin, asal daripada Perlis. Boleh tanya dua soalan tak? Sebut yang satu dulu. Sagi kalau nak bagi yang peluang yang lain. Lepas pada tu nanti kalau tak ada yang lain kita tanya lagi satu. Okey. Saya nak tanya satu soalan ni berkenaan tentang riba. Riba adalah ijma' berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Quran dan juga hadis. Ulama semua sepakat bahawa riba adalah haram secara mutlak. Cuma saya dalam beberapa tahun, waktu saya belajar di Uniza, ada beberapa profesor saya yang menjelaskan tentang riba. Dalam kata apa, riba adalah haram, tapi macam mana nak menentukan riba itu adalah sesuatu yang sangat rumit. Okay. Contohnya, dia beri contoh adalah Syekh Ali Jumu'ah. Saya tengok dia mantan Mesir ke apa, saya tengok. Dia berkata bahawa transaksi bank sekarang adalah tidak haram. Kerana contohnya riba yang Nabi maksudkan itu adalah berpatukan pada emas. Sekarang zaman telah berubah jadi moden. Jadi perkara itu juga harus berubah. Contohnya kalau saya ingin meminjam duit kepada bank sebanyak 1 juta selama 30 tahun ataupun 10 tahun. Kalau bank tidak mengenakan orang kata apa, bunga, adalah satu yang tidak adil kepada bank kerana dia telah bagi satu duit yang besar tapi dia terpaksa mengorbankan masa tu. Lebih baik dia ambil 1 juta tu, dia pergi hantar ke pergi beli benda-benda yang lain. Okay. Jadi apa pendapat Mufti berkenaan tentang hal itu? Okey, terima kasih. Saudara, oleh kerana saya tengok ramai yang beratur, saya akan ringkaskan jawapan. Pertama, riba simple saja. Pertama, riba haram, tak ada orang kata riba tak haram, riba makruh, tak ada. Fa'lanu biharbin minallah. Allah istiharkan perang terhadap orang yang ambil riba. Riba, kenapa begitu sensitif agama ini ataupun Allah dengan riba? Riba adalah core kepada penindasan ekonomi di dalam dunia ni. Jadinya negara-negara miskin yang terus miskin ialah kerana kekuatan riba ni. Yang mana orang kaya apabila dia ada modal, dia pinjamkan pada orang lain, pinjaman tu terpaksa dibayar secara berganda ataupun lebih daripada yang dipinjam. Tidak ada lagi konsep simpati kepada orang, tidak ada lagi konsep menolong yang lemah, yang ada ialah konsep mengambil kesempatan daripada kemiskinan orang lain. Kerana itu, walaupun 1 sen, 2 sen, kalau dibenarkan, ia membenarkan 3 sen. Kalau 3 sen dibenarkan, ia membenarkan 10 sen. Kalau 10 sen dibenarkan, ia membenarkan RM1. Maka dia tak benarkan sama sekali. Dan kita tahu, kalau riba tu apply dalam bentuk yang lebih dahsyat, itu yang tengok yang hutang alung tak bayar-bayar, bahkan menjadi mangsa alung. Dan hutang bank tak keluar-keluar. Kerana hutang RM10,000 je, tapi akhirnya yang dia nak bayar tu berganda-ganda. Maka dia haramkan. Walaupun ada asas-asas, dia haramkan kepada core, pada perkara asas mata wang manusia. Mata wang asasnya iaitu emas dan perak. Dan kemudian ada beberapa mata wang lagi yang digunakan sebagai barter trade pada zaman berkenaan. Tahu barter trade? Pertukaran. Okey. Jadi Allah haramkan. Cumanya apa? Timbul sebahagian scholars berbincang. Sebab sekarang dah bukan emas. Apa yang kita ada ringgit ni, duit ni bukan emas, kertas. Apa beza antara, tengok saya banyak duit RM5 ni. Ingat siapa tanya nak bagi soalan RM5? Apa beza antara emas dan kertas ini? Berlaku perbincangan di kalangan scholars. Pasal dia tanya soalan tinggi, saya jawab. Tak apa, mungkin sebagian ada yang accountant dan semua mungkin mereka faham. Emas dan perak, bezanya nilai duit itu ada pada barang berkenaan. Maksudnya apa? The value of the money is in the money. Faham tak? Kalau kita ambil emas, kita bayangkan kalau kita ada emas, kita simpan emas tu. Orang tak tahu. Kita mati. 300 tahun kemudian orang jumpa emas tu. Berharga ataupun tak?
Kalau duit ni saya simpan satu tempat, saya mati, 400 tahun kemudian orang jumpa, berharga ke tak? Because the value of the money is not in the money. Faham tak? So adakah kertas ini nak dinilai sama dengan emas? Itu perbahasan scholars. Tapi mereka kata walaupun begitu, kertas ini pada zaman dia digunakan, dia backup dengan emas juga. Maksudnya mesti ada simpanan emas bagi setiap currency di bank-bank dunia bagi menentukan pengeluaran wang ataupun fiat money dia panggil ni. Kan? Bagi menentukan fiat money ni. Jadi adalah segelintir kecil yang cuba kata yang ni bukan riba. Maksudnya kalau saya bagi awak pinjam 10,000, awak kena bayar 20,000, bukan riba. Tapi ada penindasan tak? Ada penindasan tak? Ada. Ada nilai tak pada mata wang semasa itu? Ada tak? Ada. Maka untuk menyatakan fiat money ini tidak ada riba adalah satu pandangan yang tidak boleh diterima semudah-mudahnya. Kerana ia melanggar tujuan mengelakkan manusia daripada penindasan yang saya sebut tadi. Panjang debate ni, 2-3 hari kita kena debate. Cuma dah soalan tu ditanya, saya tidak bersetuju dengan pandangan berkenaan. Okey.